Tingkom. Terima kasih Yang Dipertua kena memberi saya peluang untuk sama-sama membahaskan Undang-Undang Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Yang Dipertua, RUU ini seperti yang telah dipenjelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, secara dasarnya boleh memperkukuhkan perlindungan undang-undang terhadap kanak-kanak daripada eksploitasi dan penderaan seksual. Ini adalah kerana belakangan ini peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak secara dalam talian termasuk online grooming, kekerasan seksual, sextortion dengan izin dan penyebaran bahan penderaan seksual kanak-kanak semakin meningkat. Yang Dipertua, RUU ini juga sebagai pelengkap kepada undang-undang atau akta-akta yang berkaitan yang dia ada selari dengan perkembangan teknologi digital, termasuk jenayah seksual yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesanan dan platform dalam talian, khususnya apabila kesalahan dilakukan di luar wilayah. Ini direalisasikan dengan membentangkan RUU ini dengan menggantikan Seksyen 3 Akta 792 yang sedia ada. RUU ini diharap sekiranya dilulus di Dewan Yang Mulia ini dapat memberikan kesan pencegahan, deterrence dengan izin yang lebih tinggi terhadap pelaku jenayah seksual yang bukan saja merupakan seorang warga Malaysia tetapi termasuk seorang pemastutin tetap Malaysia atau yang mempunyai pemastutin lazimnya di Malaysia. RUU ini juga membuktikan komitmen Malaysia terhadap pematuhan piawaian antarabangsa mengenai hak dan perlindungan kanak-kanak. Yang Dipertua, walaupun demikian, kerajaan melalui RUU ini harus menyelesaikan kesukaran mengesan penjenayah yang menggunakan identiti palsu, akaun tanpa nama dan teknologi penyulitan dan cabaran mendapatkan bukti digital yang sah untuk tujuan pendakwaan. Ini sudah pasti disebabkan agensi yang berkaitan, kekurangan kepakaran forensik digital dan pegawai yang terlatih dalam mengendalikan kes jenayah seksual cyber. Kerajaan harus mengambil perhatian yang serius berkenaan dengan kekurangan pakar dan pegawai yang terlatih ini nanti. Saya cadangkan kerajaan mempertingkatkan keupayaan forensik digital dan latihan khusus bukan saja di pihak kementerian tetapi juga kepada pihak PDRM, pendakwa raya dan pegawai penyiasat. Dua, sekiranya seorang yang melakukan kesalahan di bawah undang-undang di negara ini, di luar negara atas kesalahan bukan jenayah cyber yang tidak memerlukan pakar forensik tidak dapat dikesan dan tidak dapat dibawa ke muka pengadilan. Apakah jaminan daripada kerajaan pindaan kepada Seksyen 3 ini berkesan untuk membawa pesalah ke muka pengadilan? Kes yang saya maksudkan adalah berkenaan dengan penjenayah termuka, JLO, yang pernah secara tidak langsung melumpuhkan ekonomi dan imej sebuah kerajaan yang berdaulat beberapa tahun yang lalu. Perkara yang ketiga adalah saya ingin kerajaan mempertimbangkan supaya memperkukuhkan lagi akta ini supaya adanya seksyen yang baru di mana ibu bapa atau penjaga sama-sama diberi tanggungjawab untuk memastikan anak-anak di bawah 15 tahun tidak dibenarkan mempunyai akses kepada handphone atau telefon bimbit tanpa kebenaran ibu bapa. Pindaan boleh dibuat khususnya untuk melindungi kanak-kanak di bawah akta ini dengan bertindak proaktif. Sekiranya kementerian yang sama-sama bertanggungjawab mengambil masa yang sangat lama mengkaji perkara ini. Baru 3 hari yang lepas, Parlimen di Perancis meluluskan undang-undang menghadkan umur penggunaan telefon bimbit bagi kanak-kanak. Yang Dipertua, kerajaan juga harus memperkukuhkan kerjasama antara polis, pendakwa raya, penyedia platform digital
kerajaan dan agensi antarabangsa. Ini dibuktikan apabila beberapa kes yang berkaitan seperti membawa balik Sairul Azhar dari Australia tidak berjaya setakat ini dan Jane Low belum lagi dikesan sampai ke hari ini. Yang di-Pertua, kerajaan harus memperkenalkan peruntukan yang lebih khusus berkaitan dengan grooming, sextortion dengan izin, penggunaan kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan imej atau video eksploitasi seksual kanak-kanak serta teknologi deepfake. Meningkatkan hukuman terhadap pesalah berulang dan sindiket eksploitasi seksual kanak-kanak. Ini sebagai pelengkap kepada Akta Jenayah Cyber 2026 yang baru saja diluluskan di Dewan Yang Mulia ini pada 3 hari yang lepas. Saya ingin cadangkan supaya akta ini menambah seksyen khusus bagi memperkukuhkan mekanisme perlindungan identiti mangsa serta menyediakan sokongan psikologi, kaunseling dan bantuan guaman. Saya ingin cadangkan juga supaya akta ini menambah seksyen yang khusus wajibkan penyedia platform digital mengambil tindakan pantas untuk memadam kandungan eksploitasi seksual kanak-kanak dan bekerjasama dengan pihak berkuasa. Seterusnya, saya memohon supaya kerajaan memperluaskan program pendidikan keselamatan cyber dan literasi digital kepada murid, ibu bapa dan guru di sekolah dan juga mengukuhkan perkongsian maklumat serta kerjasama rentas sempadan bagi membenteras jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang melibatkan rangkaian antarabangsa. Yang di-Pertua, merujuk kembali kepada RUU ini, iaitu berkenaan dengan Seksyen 3. Seksyen 3 yang baru ini tidak mentakrifkan pemastutin tetap dan pemastutin lazim. Kita mohon perkara ini memohon perkara ini ditentukan oleh akta ini. Janganlah membiarkan mahkamah menentukan perkara yang boleh ditetapkan oleh akta itu sendiri. Yang di-Pertua, kesimpulannya, RUU Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026 merupakan pindaan yang amat penting bagi memastikan undang-undang negara kekal relevan dalam menghadapi ancaman jenayah seksual moden, khususnya yang melibatkan teknologi digital. Walau bagaimanapun, keberkesanan akta ini bergantung bukan saja kepada hukuman yang lebih tegas, tetapi juga kepada penguatkuasaan yang cekap, pendidikan awam, sokongan kepada mangsa serta kerjasama erat antara kerajaan, penyedia platform digital dan masyarakat. Yang di-Pertua, dengan hujah saya tadi, saya sama menyokong RUU ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Pele.